Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Tak dapat. Aki basuh apa tu? Duri landak. Oh? Mana Aki dapat? Belakang rumah ada banyak. Bersepah-sepah. Ha? Belakang rumah ada landak? Nak tengok, nak tengok. Jangan. Nantilah nak tembak arah dengan durinya. Ada pula. Landak bila rasa terancam, dia akan kembangkan durinya. Kemudian undur dengan pantas dan cucuk badan musuh dengan durinya yang tajam tu. Ya ke Aki? Kalau dah cucuk, mesti duri tu melekat di badan musuh. Jadi, macam mana duri landak boleh bersepah-sepah? Itulah kau tak tahu. Duri landak boleh gugur sendiri bila ia goyang-goyangkan badannya. Tajamnya. Ni kalau tercucuk, mesti sakit kan Aki? Aduh. Kata pun duri, memanglah tajam. Tak sukalah Aki. Ambil balik. Tak suka sudah. Ini bukan untuk main cucuk-cucuk. Ini untuk guna masa mengaji. Tengok duri landak ni. Teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar, nak dengar. Ya. Pada zaman dahulu. Hai, selamat pagi, rusa. Kau buat apa tu? Nasib baik tak kena kepala. Kenapa lari? Siput! Hai! Nak ke mana tu, Siput? Kenapa semua takut sangat dengan aku? Mana kau dapat banyak-banyak ni kebau? Hai kawan-kawan! Boleh aku makan sama-sama? Aku ada bawa jambu air. Landak! Jangan dekat! Jangan dekat! Betul? Takut tercucuk! Sakit! Sakit! Patut semua mengelak. Takutkan duri aku rupanya. Aku takkan ceritakan kawan-kawan. Tapi bagus juga kalau semua takutkan aku.
lepas. Ini semua salah kau. Nanda! Jangan marah. Aku tak sengaja. Rasakan. Langgar aku lagi. Hah? Mengapa pula? Kau pun takut dengan aku? Tidak. Aku bukan takut dengan kau. Tapi aku hormatkan kau. Bukan macam binatang lain. Betul. Memang patut begitu. Semua penghuni hutan patut hormatkan aku. Betul. Seperti kami hormatkan Raja Rimba. Hah? Raja Rimba? Mungkinkah singa juga takutkan aku? Pula? Hilang pula. Apakah di fikiran Landa?